Kalam itu maknanya berkata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata, maha berkata-kata. Pegah-pegah abah. Allah Ta'ala berkata-kata, berkalam-kalam cik. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkalam-kalam, berkata-kata. Halaman put, halaman tikurung. Halaman tikurung. Bak kalam. Kalam artinya berkata-kata. Allah Ta'ala lawannya bukumah. Artinya bisu Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Munya bisu kiban cara dapat tu kan wahyu bak malaikat Jibril you sampaikan bak Muhammad munya hana kalam. Tak isyarat kamu dengi hanya sempurna tu. Jadi nyo kewatina kalam Allah ni. Kalam Allah berarti Allah Ta'ala berkata-kata. Pegah-pegah baca. Lagi dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa nyo marit-marit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala marit-marit dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna kalam. Berarti Allah Ta'ala itu yang maha berkata-kata, yang maha berkata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pegah Allah Ta'ala nya bukan lagi pegah habanya. Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala itu tiada berhuruf, tiada bersuara. Hana huruf. Nyatanya pegah haba kena huruf. Tulung cok leh. Kita nak tulung. Nak pakai huruf. Ada suara. Itu itu. Kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak bersuara. Hibajit hom dengan doa. Dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana huruf, hana bersuara. Menyo kalam kanyo berhuruf dan bersuara. Makanya ke lagi tanya kan? Telah tabuh sifat Allah Ta'ala selain daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu Ta'ala al-hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, samak, basar. Salah tabuh kalam. Makna kalamnya marit-marit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegah-pegah apa? Nyan nilai.